Okay, saudara semua, Lacumi, apa yang Lacumi? Okey, kita nak bagi tahu lip lab kita ada tinggal 30 sahaja lagi. Okey, lip lab ada 30 stok sahaja lagi. So, cepat-cepat dah dapat. Tapi jangan risau, kita ada hand socks lagi balance. Kita ada hand socks juga di sini. Warna apa? Macam mana? Mantap. You know, I love you so much. Sini ke? Tengah. Tengah sini. Bukalah, buka. Mana dah sudah? Ada lagi stiker belokan. Tidak mau. Good morning to all the representatives of the study. We will apologize for the interruption. To the owner of the vehicles with the registration number Sini lah ni dia. Sini Mantap. Mantap. Masuk satunya. Okey, satu. Orang cakap hai. Hai. Tiba. Kau pula kau macam tak ada masa. Kau pula artis tiba. Yang sudah jaga. Dua pagi sudah. Macam limbas tu. Jangan ini dulu. Saya bagus. Cuma sudah suruh. Beda kali ini. Beda sudah tadi. Okey. Chill je. Dia boleh no rush. Okey, nanti mama akan lupa. No rush. Cuba kamu mama 20. Kan aku bagi itu lebihnya. Apa itu? Ini tak payahlah. Ya. Okey saja. Thank you sebab beli. Tapi korang ada di beg Ada lagi extra satu. Kalau nak cari spot lain. Sampai last day baru nak tunggu si makan.
dicintai. Benda yang dicintai. Satu lip matte, dua hand shop. Kenapa? Dia tidak dapat bercakap. Oh, ya. Jadi apa? Okey, boleh ya Bella dengan apa? Tengok picture. Okey, di sini. Ada signal. Okey. Okey. Dimas betul. Ada yang baru sign up semalam. Ini aku tahu ya tak? Mama belum. 40 Syah. Ni. Oh, dapat. Kau boleh bangun aku dapat. Last day baru fungsi. Ya. Coba melempar manggis. Mereka berdua sangat humble ni. Alhamdulillah. Order dua kan. Jadi nanti kita balik dari Brunei ni baru kita buka beg ni. Okey? YB dengan Bella tengah busy layan peminat, so sabarlah. Tunggu free, diorang akan singgah ni live ni. Ya Alhamdulillah memang humble. Okay, dah. Okay.
bawa sendiri lah paling. Kita letak belakang kan. Bagus lupa. Tapi kalau dia letak Sebab ada sini lagi ni. ya boleh. Jadi ambil je. Tak saya letak. Thank you. Ni besar. Barang murah. Ayah ni lah. Oh, okey. Kita macam buat busy kan. Ini kita buat dapat busy. Okey, ya kan. Buat 360. Dua bed. Saya boleh reload satu. Boleh sama. $1. Ada ya, $1. Dari 2 orang jadi tak belasan orang sekarang. Alhamdulillah lah. Benar saya. Yang di sana, orang yang tolong saya lah support. So, ini aku buat di Limbang. Aku kita macam penting lah. ID tapi aku tunggulah kalau ada cakap yang sebelum kalau dia cakap okay tu not everything goes through them saya ni kan business like that Bagi
InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Okey. Kak, minuman? Apa? Cola lagi? Nak cola ke? Ini nak beli lychee mint. Lychee mint? Apa Oh, tu? minuman lychee mint. Satu di lubang segitu. Gigi gigi kat sini. Lagi satu lagi sos. Hand salt satu. Boleh terima. Hand salt eh. Masya, yang tadi tinggal tu dia dah ambil dah. Ya. Yang sup dia tu. Dah ambil dah. Jadi ini dia senang diorang. Kami dapat susu. Singapura macam ini. Hari tu yang kita makan dengan Bella last minute tu. Yang Bella dapat jual 100 lebih tu macam ni. Hai, saya dari TVO Sarawak. Oh, ya Allah, ini Sarawak. Ya Allah. Baru sampai, saya driving. Tak, ini masih ke Sarawak. Okey, mana mula? Mana? Salam dulu nak. Bila balik? Boleh tak cakap apa? Kalau sabar. Boleh. Boleh. Saya orang sabar. Sarawak.
daripada Sarawak. Baru sampai dia kata. Next time boleh buka kedai lain. Kalau kita next time kita kena ambil satu staff gaji hari. Kalau kat Singapura ada satu hari $80. Kalau kita buat di Malaysia, kita kena beli flight dia, kita kena hotel dia kan. Jadi kalau nak ambil time, dekat apa ada budak-budak dia semua $80 hari. $80 sana. Ni mama apa mama orang ni berapa jam tadi? 2 jam. Kami dari Sarawak, TVO Sarawak. Berapa berdua? Sarawak ni kalau punya ni besaran balik dia masak nasi. Mana masuk dalam? Thank you. I look forward to meeting you. Saya kalau pergi Sarawak memang saya tak beli. Habis Sarawak. Thank you.
Sekali last nak tambah sekali. Last lah tu, terus orang dah stop. Assalamualaikum. Saya dalam kesempatan ini bersama-sama kita meraihkan hari jadi Pakcik Fatimah. Betul. Aunty Fatimah. So Hajah Fatimah. So agak Hajah Fatimah. Tapi Bella dengan YB nak pergi live. Tujuh ketiga juga lagi. So kita sama-sama menyanyikan Happy Birthday. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan dirimu. Allah selamatkan kamu. Jangan hanya jumpa kami mau tengok Bas Okey. Dia lagi screen record lah nanti. YB dengan Bigan.
lapis ni kena sampai. Okey, lapis ni kena sampai. Bas tengah break, lunch break, okay? Dengan peminat Kenny Rogers. InsyaAllah lepas ni diorang pergi booth lagi, tapi sekejap je sebab diorang dah nak balik. If you don't know, on the other side of me, I do work on radio. See you, my darling. Take care. Jualan dah nak habis. Hopefully hari ni sold out lah. So diorang boleh balik kerja. Handbag dah habis. Malam.
98. Dek dah sold out ke? Dah sold out dah. Human calculator. Ya. Dek dah sold out dah. Tapi kami sangat arif dalam sejarah lah. Sejarah percintaan kita. Satu, dua, tiga. SMS siap. Apa dah datang? Maaf, Cikgu dah datang. Kanak-kanak, maaf kanak-kanak Remy. Minta maaf, cikgu. Ni. Kalau sudah masuk tu, artinya sudah minum. Orang punya. Sponsor by Bazooka. Sejarah percintaan. Sejarah percintaan adalah dua kita jalan ke hujung dunia. Terima kasih kerana sudah berada di dunia saya. Walaupun orang boleh patut berceramah. saya tak ada sejarah percintaan, tapi saya ada sejarah kita lah. Sejarah sama-sama. Tahu tak dekat sini banyak orang kasih jodoh saya. Saya pun tak tahu mana satu saya mau pilih ni. Jadi saya takut saya pergi seorang nanti balik berdua. Tapi belum jumpa lagi lah. Belum jumpa lagi. Orang semua kasih Bazooka kenen-kenen ni saya. saudara Didi ke? Kita saudara. Saudara, mau yang dorang adik-beradik. Betul. Dah, betul. Banyak. Saya tiada boyfriend sekarang. Rezeki semua di tangan Allah dengan termasuk jodoh. Bila bas balik besok pakcik ini kau bukan lambat. Kalau jodoh tak kemana juga orang bilang kan. Esok sudah habis ke? Esok ada lagi? Begitu juga ada rezeki. Dah back sold out. Back sold out. Esok ada lagi. Tiba ada orang lain, semalam tak ada. Tiba ada orang lain, semalam tak ada. Sama je orang. Saya dah baik. Bukanlah tiba ada orang lain semalam tak ada. Pakcik Didika bukan. Saya kawan dengan Didi. Bazooka orang. Orang Brunei ke? Ori. Kalau ini original Sabahan, saya original Brunei. Saya ini original Sabahan. Mantap kampung Nambayan Kambunan. Jangan pergi, kamu orang tidak percaya saya. Menyesal nanti bila aku rap tersun. Ada ya. Nama saya Cumi. Nama kamu siapa? Cumi. Boleh panggil saya Cumi. Pas dorang jam 4 lebih. Kalau kami besok kami balik. Jadi kita juga baik ni kan. Yang penting kita kena fokus dua berniaga. Ohaya gozaimasu. Cumi orang kampung saya. Ya, bah orang. Cumi orang Sabah juga kah? Dia orang Kelantan mungkin. Nak tengok bas boleh pergi dekat Brunei Mid Valley. Sempat bah Cumi Bella lunch. Bella tengah lunch. Cumi mix. Bas balik bila? Bas balik ni pukul dalam around 3 to 4. Cumi betul. Semoga Cumi sukses dalam sukses. Amin. Bas belum balik. Bas tengah lunch dengan friends. Gerai maksud orang dimakan. Bukanlah Kenny Rogers. Lopet sudah dia contoh. Kenapa sudah kredit kopong kuning? Maaf yang tengah-tengah lihat stories lepas satu yang tengah lihat live lepas satu miss call aku tidak dapat jawab. Sorry yang tengah tengok live yang tengah miss call. Sorry tidak dapat
Valley Brunei, Mid Valley Brunei. Kirim salam sama Mama Bella dengan Mama YB. Waalaikumsalam dulu sampaikan. Okey, di mana?